kota Mekah. Walaupun itu tempat lahirnya Nabi, tempat Nabi hidup selamanya sebelum itu, bersama keluarga, anak isteri dan sebagainya. Mulakan dakwah, tapi kota Mekah tidak subur untuk dakwah berkembang. Nabi ditentang, dicaci, dimaki, bahkan hampir dibunuh. Ada sahabat yang mati syahid pun dalam peristiwa semasa di kota Mekah itu. Dalam keadaan mereka diancam, akhir dibunuh dan sebagainya. Saya tak nak bincang tentang peristiwa itu secara penceritaan. Tapi rumusan kita dapat lihat bagaimana hijrah secara pelambangannya adalah suatu perkara yang tidak berhenti setakat itu. Itu satu lambang yang penting. Batu hijrah tidak mati. Sekalipun dia telah selesai pada zaman Nabi, daripada Mekah ke Madinah selesai. Nabi dah selesai hijrah. Islam dah menang pun. Tetapi hakikatnya ialah hijrah tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita, kerana hijrah merupakan satu kerja harian. Bukan kerja tahunan, tidak bulanan, harian. Inilah semangat yang kita kena ambil. Kalau kita faham hijrah sebagai satu penceritaan, satu kisah, maka selesailah. Dan kita pun rasa bangga dengan hijrah yang telah berlaku. Tapi tidak begitu. Sebab itulah maka di antara satu hadis yang boleh kita ambil sebagai renungan untuk bercakap tentang hijrah yang berterusan sampai ke mati, kiamat, dua hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama memang daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis kedua pun sama. Kedua-duanya riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama bersabda kepada kita, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu hadis yang pertama. Sabda Nabi SAW, orang yang berhijrah ialah orang yang berhijrah meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Hijrah meninggalkan dosa. Hijrah meninggalkan maksiat. Hijrah meninggalkan kemungkaran. Hijrah meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu hadis Bukhari Muslim. Nabi sebut al-muhajir, orang berhijrah. Hadis yang kedua direkodkan sama oleh Bukhari Muslim. Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Maksudnya, tak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah, 8 hijrah. Yang adanya adalah dua benda, jihad dan niat. Jihad dan niat, itu yang kekal. Dua-dua hadis tuan-tuan menjadi sumber penting kepada kita. Kerana apa? Kerana Nabi beri satu panduan. Bagaimana susah dan payah ke, macam mana cabaran kita, kedua ini menjadi pegangan kita. Hijrah meninggalkan maksiat, dosa, kemungkaran yang Allah tegah. Hijrah dari sudut niat ada, jihad pun ada. Satulah para alim ulama kita rahmatullahi alaihim, termasuklah Al-Syekh Al-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti rahmatullahi alaihi. Seorang tokoh yang hebat yang telah meninggal syahid beberapa tahun yang lepas. Saya ingat kurang kita dalam 7-8 tahun yang lepas pula. 7-8 tahun lepas, mungkin dalam 2019, belum Covid, 2008, beliau ditembak mati. Tengah-tengah sedang berceramah di satu masjid di Syria. Kata Syekh Al-Marhum Al-Syahid
Muhammad Ramadan Al-Bauti, hijrah itu kalau kita lihat dengan penuh keinsafan, secara fizikal, maknawinya, dua-duanya penting. Secara fizikalnya, kata Dr. Ramadan Al-Bauti, hijrah dengan makna berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks Nabi, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu fizikal. Secara maknawinya adalah, kata Ramadan Al-Bauti, hijrah kepada kebaikan, meninggalkan kejahatan. Hijrah meninggalkan kemungkaran pada keadilan dalam agama. Hijrah meninggalkan keburukan yang ada kepada kebaikan yang Allah minta. Itu pun kata dia merupakan maksud hijrah Nabi. Sebab Nabi SAW tinggalkan Mekah ke Madinah bukan semata-mata untuk berhijrah dalam bentuk nak berjalan, meninggalkan Mekah kerana nak bermusafir sekejap. Tidak. Nabi berhijrah meninggalkan Mekah kerana Mekah tidak subur untuk dakwah berkembang. Kerana Mekah penuh dengan situasi yang tidak elok dan tidak baik. Kemungkaran, kejahatan, tekanan, kedengkian, permusuhan, tak selamat. Kerana itu kata Al-Bauti, itu maknawi sebenarnya. Nabi tak boleh duduk di tempat yang sebegitu. Nabi tak boleh berada di tempat yang begitu tak elok untuk Islam berkembang. Maka hijrah ke Madinah. Kenapa? Madinah bumi yang subur. Bumi yang subur menghijau dengan kebaikan dan seumpamanya. Madinah bukan tanah macam Mekah. Pada masa itu, Madinah tanah yang penuh dengan keamanan, keselamatan, penuh dengan kedamaian. Dan terbukti pun, Nabi masuk ke Madinah, Islam dibangunkan. Hubungan masyarakat semakin kokoh. Yang dulu berperang Aus dengan Khazraj kembali pulih. Yang dulu keadaan Madinah penuh dengan 1001 ancaman kembali baik, damai dan tenang, bahagia. Bukan takat saja, Madinah menjadi satu lokasi Nabi membangunkan keimanan di kalangan umat. Ansar, Muhajirun boleh bersatu hati. Tak ada di sana perasaan yang sifatnya dendam, dengki, bermusuh, tak ada. Yang hitam kulit disatu dengan yang putih kulitnya. Yang Arab disatu bukan Arabnya. Yang kaya disatu dengan yang miskinnya. Yang Mekah tak dikenali disatu dengan orang Madinah, penduduk asalnya. Itu kejayaan. Dan Nabi bukan setakat itu, bangunkan sebuah keadaan yang tak ada di Mekah melalui pembinaan masjid yang pertama. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Surah Taubah. Allah sebut tentang ini. Masjid yang diasaskan dengan taqwa. Saat Nabi masuk ke Madinah, menghimpunkan umat Islam dari bangsa yang tak sama, daripada sudut nilai hidup yang berbeza, warna kulit yang tak sama, bersatu di Masjid Quba. Tenang dan aman santos. Islam terbangun. Tak ada di Mekah. Mekah Islam diserang, Nabi diserang, dihamu, dimaki. Jadi kata Syekh Ramadan Al-Bauti, itulah maknawinya. Maka dalam konteks kita sekarang ini, ialah saya bercakap sebagai seorang yang juga ingin melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dah buat. Sesuatu lebih afdal daripada apa yang dah buat. Kalaulah adalah sikit sebanyak iman tu, insya-Allah adalah. Kita semua ada, insya-Allah. Saya pasti yang hadir dalam masjid kita sekarang ni orang beriman. Ada iman.
Tetapi dalam keimanan kita mungkin ada sikit sebanyak longgarnya kita punya kekuatan hati, kekuatan jiwa, akhlak. Itu kenyataan kita hadapi. Itulah yang kita hadapi. InsyaAllah kita orang beriman, konsisten dalam beriman. Tetapi ada dalam hidup ini kadang-kadang ujian mendatang yang melonggarkan kita punya akhlak, melonggarkan kita punya akhlak dan sifat perangai, watak dan akhlak sikap ibadat. Itu kita akui. Bahawa kita manusia bukan malaikat. Jadi dalam konteks hijrah ini, soalan yang datang pada saya ialah mudah atau susah. Maka tuan-tuan, kalaulah kita mengambil suatu pandangan yang positif dalam hidup ini, di atas semangat kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah. Saya ulang balik, kalau kita mengambil satu sikap positif dalam hidup, karena untuk jadi orang yang beriman pada Allah, yang kokoh iman, yang baik akhlak, terpuji akhlak, kuat iman, itu yang kita positifkan, maka hijrah bukan susah, ia adalah mudah. Itu jawapannya. Hijrah bukan susah, ia mudah. Tapi kalau kita berada dalam kacamata, melihat Islam dalam kacamata nafsu, dalam kelemahan kita, susah, payah, menekan, maka hijrah itu payah. Payah. Memang payah. Sebab apa? Kita punya pandangan yang negatif. Itu asas yang kita kena tanam. Satu, dalam hubungan ini, kalau seboleh kaitkan dengan satu hadis Nabi SAW. Hadis daripada Al-Bukhari, Muslim. Nabi bersabda dalam hadis tersebut, badiru bil a'mali salihati. Maksud kata Nabi SAW, bersegeralah kamu kepada amal salih. Nabi ajar kita supaya bersegera kepada amal salih. Bila Nabi sebut segera pada amal salih, tuan-tuan, apa maknanya? Maknanya, Nabi ajar kita supaya ada kecenderungan untuk buat amal salih. Hatta dalam agama ini, kecil manapun amal salih, ia adalah sesuatu yang berharga. Tengok tuan-tuan, saya nak positifkan. Bila kita ada nilai positif dalam pemikiran kita, hijrah mudah. Sebab amal salih Islam ini, sekecil mana pun tetap harga besar di dalam agama. Sehingga dalam riwayat daripada Imam At-Tirmizi, Nabi sebut kepada kita, Imam Al-Baqi meriwayatkan juga dalam kitabnya tentang sunnah Nabi SAW, kita buang perkara-perkara yang bersifat kotoran, yang bersifat seperti duri di jalanan. Imatatul adza 'anil tariq. Kita nampak di duri di jalan ada duri yang tajam, sampah sarap yang boleh membahayakan orang. Kita ambil, tong sampahkan dia. Maksudnya kita ambil, letak di tempat yang patut. Kita punya amalan tadi simple. Atas dasar, ini kalau orang pijak duri tajam, melukakan. Kalau benda ini orang pijak boleh jatuh, menyusahkan. Benda simple je. Tapi Nabi sebut, pahalanya ada di situ. Jadi apa besar sangat buang sampah tu, tapi pahala. Adnaha yang paling ringan, paling bawah sekali. Jadi nilai itu tuan-tuan begitu tinggi. Amal soleh ini. Jadi bila Nabi sebut badiru bil a'mali salihati, segera pada amal soleh, mana satu perkara yang penting untuk
menjadikan kita dalam keadaan terarah kepada titik hijrah dalam kehidupan. Dah bila kita ada nilai cinta amal soleh, itu titik kepada hijrah. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada cerita ni pengalaman peribadi saya dengan seorang lah. Walaupun dia dalam hidupnya, dalam keadaan satu ketika dia tak sembahyang, tak solat, dia Muslim lah. Tapi hubungan agama tu memang jauh sangat. Tetapi satu ketika, satu saat, bila Allah uji dengan sedikit kesakitan, bukanlah berat sangat, tapi ialah sakit ni, berat tak berat pun, bila sakit ni, ada orang kadang-kadang, fahamlah, takut. Hanya kan Allah uji sakit tadi, dia mula menangis. Sebab teringat akan dosa. Akhirnya mata tumpah, mula nak berubah. Mula nak ambil wuduk, kenal solat. Mula nak belajar solat dan cara-caranya. Mula nak mengaji abad Al-Quran. Walaupun umur dah banyak. Tapi tuan-tuan, kesan tu. Sebab Allah uji dengan sakit, dia tersentak. Sebab biasalah sakit, walau macam mana takut mati. Dia datang perasaan tu, berubah menjadi manusia yang solatnya terjaga, masjidnya datang, ilmu dia cari, Quran dia pandai baca. Walaupun usia dah lewat. Ini ada pengalaman. Saya jumpa orang ni. Tuan-tuan sekalian, sebab tu dalam hubungan ini, amal saleh adalah merupakan kunci penting untuk orang berhijrah. Tetapi kalau kita dalam keadaan memang negatif dengan amal soleh, negatif, tak boleh terima tentang kontak amal soleh dalam hidup ini, dengar azan pun tak berapa nak dengar, bahkan bermusuh. Tengok masjid orang ramai datang ceramah pun kadang-kadang marah, contohnya lah, kita tak akan mudah berhijrah, susah berhijrah. Suatulah neraca tu kita kena letak dalam hidup. Mesti ada di sana positive thinking, iaitu pandangan yang positif. Dan itulah yang sebenarnya berlaku sejarah tamadun manusia. Itu yang berlaku. Manusia boleh berhijrah dengan mudah. Kenapa? Ini satu perkara yang penting. Kerana Islam ni tuan-tuan adalah hidayah. Islam adalah pintu hidayah. Islam adalah pintu keamanan dan keselamatan. Islam satu jaminan kepada kita. Dia akan bila masuk hati manusia, bagaimana rosak sekali manusia itu, dia akan bawa kita kepada jalan keselamatan. Kalau saya balik kepada cerita hadis Nabi, yang tadi saya ambil hadis Nabi di konteks kata Nabi, badir bil amal. Yang kedua ini, dalam konteks hadis Nabi SAW. Hadis Nabi tentang bagaimana seorang lelaki dari Banu Israel, direkodkan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis 40 dalam hadis Riyadhus Shalihin. Sahih hadis ini. Bagaimana seorang lelaki yang telah membunuh manusia, bukan seorang, 99 orang. Bayangkan tuan-tuan, darah di tangannya seolah tak pernah kering darah di tangan. Bunuh orang, pas seorang, dia hidup dalam darah yang tak pernah kering. Zalimnya dia dengan nyawa orang. Dia bunuh orang, satu dosa besar dalam Islam. Qatlun nafsi ini bukan hak manusia, itu hak Allah, matikan orang. Tak boleh. Tapi tengok tuan-tuan, saat dia mula terasa bebanan, tekanan hidup, dia mula nak pilih jalan kebaikan. Itu satu nikmat
bagi manusia yang dalam keadaan begitu, dia ada satu titik fikir dalam hidupnya nak berubah. Dia mula menjalan kedamaian hati. Cerita ringkas, dia bertemu dengan rahib itu, cerita tak apalah. Pentingnya dia bunuh rahib tadi sebab bagi jawapan tak betul. Tetapi Allah takdir bertemu seorang alim, seorang abid tapi alimun, ahli ibadat yang alim. Lalu abid alim tadi berkata, sekalipun engkau dah bunuh satu orang, engkau masih ada jalan pulang kepada Allah. Tengok, walaupun engkau dah bunuh satu orang, dosa engkau banyak sangat, tetapi engkau masih ada jalan pulang, boleh hijrah lagi pada agama ini. Sesuai dengan ayat Quran. Kan Quran kata dalam ayat Al-Quran, kata apa dalam surah Az-Zumar 53, Allah sebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Az-Zumar 23. Allah yang bagi tahu kepada kita betapa jalan pulang Allah buka seluas-luasnya. Hijrah masih ada walaupun dosa banyak, mana kata Tuhan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, kata Allah. Muhammad, begitu semua pada hamba-Ku, ya ibadi. Apa dia? Alladzina asrafu ala anfusihim. Mana-mana hamba-Ku yang dah buat dosa, yang dah hidup dalam maksiat yang begitu sekali, hidup dalam suasana yang begitu merosakkan, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa untuk balik kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Hijrah tu ada lagi peluang. Tengok tuan-tuan, tawaran Allah kepada hambanya. Tapi positif lah. Tapi kalau negatif, tak berubahlah dia. Jadi hamba tadi, yang satu orang tadi bertemu seorang alim, abid yang betul-betul alim. Maka alim tadi kata apa? Engkau masih boleh kembali kepada Tuhan engkau. Dia boleh ampunkan dosa engkau. Hijrah kepada Allah, Tuhan yang satu. Lalu diminta dia pindah lokasi yang baru. Lokasi orang-orang baik-baik. Satu kampung orang tu soleh belaka, orang jenis beramal, bukan jenis karut. Pindah ke sana. Duduk dengan orang baik-baik. Jalannya bagian-bagian. Mulai tahu jauhnya lah. Zaman tu boleh dengan unta, tak tahulah, bukan jalan kaki. Jadi orang tadi yang dah bersatu orang memang ikut arahan alim tadi. Di jalanannya dengan hasrat hati nak berubah ni, dengan tekad nak bertaubat, nak jadi orang baik, nak berubah. Di jalanan takdir Allah, Allah takdirkan, masya Allahu qadar fa'al. Allah berkuasa penuh. Tengah jalan mati dia, meninggal. Tak dan pergi kampung tu nak duduk dengan orang-orang berilmu, di jalanan mati. Mati. Logik kita, mati dia itu mati tidak beriman tu. Mati penuh dengan dosa tu. Tetapi riwayat disebut dalam hadis kata apa? Malaikat angkat rohnya untuk dibawa ke syurga. Adalah cerita di situ berlaku. Tuan-tuan, tengok tuan-tuan sekalian, bagaimana bila orang tu positive thinking dalam dia nak berubah, tengok Allah ampunkan dosa. Walaupun dia tak sampai ke kampung tu, nyawa jadi diangkat, rohnya diangkat untuk dibawa ke syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hadis. Jadi kita dah hidup tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Betullah hijrah ini mudah, tidak susah. Kalau hijrah itu susah, maka Islam tidak adil. Allah tidak adil kepada kita. Islam tidak adil. Zalim. Tidak. Allah Tuhan yang penuh kerahmatan kepada hamba-Nya. Islam agama rahmat bagi alam sejagat. Dan Nabi sendiri adalah sebagai sahib Tuhan punya kerahmatan bagi alam seluruhnya, yang bawa rahmat pada alam ini. Jadi tema hijrah ni tema yang penting kepada kita. Tinggal lagi bagaimana kita aplikasikan hijrah dalam konteks seharian kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, saya sebutkan tadi, hijrah cerita yang kita baca dalam sirah tu
Memang kenyataan begitulah. Tapi dah selesai. Hakikatnya hijrah kita dengan agama belum selesai. Batulah saya tertarik dengan seorang di kalangan para ulama salafun salih kita yang silam, iaitulah Ibn Qudamah Al-Maqdisi radhiyallahu rahmatullahi alaihi. Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, tak silap namanya begitu lebih kurang, tapi dia kena Al-Maqdisi. Apa kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah? Dia kata hijrah ini adalah suatu peringkat yang akan kita hadapi bila-bila masa saja. Maka bersiaplah kita. Hijrah kita akan hadapi bila-bila masa. Bersiaplah kita. Apa dia? Sepatah dia sebut. Al-hijratu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Hijrah kepada Allah. Makna apa tu? Mati. Kata Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kita akan hijrah bila-bila masa. Maksudnya apa? Mati. Hijrah meninggalkan alam bumi ke alam barzakh. Hijrah meninggalkan keluarga, seorang-seorang di alam kubur. Hijrah meninggalkan pangkat, dalam alam kubur tak ada pangkat apa dah. Hijrah tinggal harta, kaya macam mana, alam kubur yang dipakai hanyalah kain putih yang harga tak seberapa. Itu hijrah kita yang pasti. Dah nak hijrah dengan alam barzakh ni, takkan tak ada persiapan. Takkan nak mati begitu percuma free macam kambing dilanggar lori, macam ayam dilanggar kereta. Tak, tuan-tuan, kita nak hijrah kita ke alam kubur kita dengan amal yang cukup, dengan iman yang kukuh, amal yang padu. Kita nak balik kepada Allah dalam keadaan iman kita sempurna, amal lengkap, sempat bertaubat akan dosa-dosa kita yang besar kecil. Itulah hijrah. Jadi susah ke senang? Tak susah, cuma tak adilah. Sebab bila kita ada di sana kewarasan berfikir ataupun kita punya thinking kita positif, alhamdulillah. Sebab ruang tu ada. Ilmu tak ada, cari ilmu. Hijrah dengan ilmu. Iman tak lengkap, kukuh iman. Hijrah dengan iman. Amal kurang, tambah amal dengan amal. Itulah yang saya harap. Saya pun sama, bukan tuan-tuan, kita. Betullah kerangka hijrah tuan-tuan. Jelas, terang, disuluh oleh agama kita sendiri. Maka konsepnya Allah telah beri kepada kita jalan-jalannya. Jalan Allah itu kepada kita. Rumusan yang saya boleh sebut dalam kesempatan masa terbatas ini. Kita dah hampir waktu zuhur, waktu Jumaat, waktu azan, 1:18. Berbaki 5 minit saja lagi. Maka saya kira dalam minit terakhir dalam 3-4 minit ini, sekadar rumusan sajalah. Rumusan sajalah, ya. Yang pertama, seulang balik, hijrah 2 makna. Pertama, fizikal, kedua, ma'nawi. Fizikal jelas dalam Islam dari tempat-tempat yang lain. Dalam konteks hijrah Nabi, Mekah ke Madinah. Tinggal Mekah, tuju ke Madinah. Itu yang Quran sebut pun. Tapi ada satu hijrah yang penting, ma'nawi. Hijrah berkonteks perubahan diri daripada keburukan kebaikan, dosa keampunan. Itu hijrah maknawi. Dan Nabi di samping hijrah fizikalnya, Nabi juga hijrah maknawi. Sebab apa? Sebab Nabi hijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi tak nak kekal di Mekah yang tak selamat. Di Mekah tanah tak subur untuk dakwah berkembang. Tanah penuh kezaliman, karut marut banyak di Mekah. Akidah tak boleh berkembang. Hijrah ke tanah yang baru, lebih aman bahagia, Madinah Al-Munawwarah. Subur agama di mana? Subur negara di mana? Subur masyarakat Madinah. Ini nampak tuan-tuan, Nabi punya perjuangan.
Kalau Nabi nak kekal di Mekah, boleh saja, tak ada masalah pun. Tapi Nabi nak tengok satu titik perubahan berlaku, Islam terbangun, negara aman, masyarakat bersatu hati, Madinah tempatnya. Maknawi itu. Maka yang penting kepada kita sekarang, dalam rumusan terakhir, ialah marilah sama kepada hijrah kita. Hijrah kita bukan daripada Shah Alam balik ke Kelantan setelah nak pencen. Bukan daripada Kelantan turun Shah Alam cari harta. Bukan, itu dah selesai. Hijrah amalan. Hijrah dalam bentuk ilmu dan amal. Ada dosa, hijrah kepada taubat. Kurang iman, hijrah kepada tambahkan ilmu dan iman. Kurang baik, hijrah kepada kebaikan yang Allah nak bagi kita pahala. Jadi inilah hijrah yang bukan mudah, yang bukan susah, mudah sebenarnya. Kalau kata susah, itu kita punya pemikiran kita negatif. Dengan Islam kita negatif. Susah Islam. Tidak. Islam agama yang mudah dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam, mudah. Tapi jangan dipermudah-mudahkan. Kalau dipermudah habis ya. Sembahyang lambat pun tak apa, masjid mari jarang-jarang tak apa, mengaji jarang-jarang, itu dipermudah-mudahkan. Jangan. Islam mudah mana? Islam bagi ruang kepada kita. Sebab Allah nak tengok kita berjaya, bukan gagal. Ke syurga, bukan ke neraka. Wallahu a'lam, itulah sekadar masa yang ada Ustaz Ismail yang saya ada. Kalau sampai mesej, sampai. Tak sampai, Ustaz Ismail lah yang saya sampaikan. Dia sebab dia lah orang besar di masjid ni, insya-Allah ya. Wallahu a'lam, itulah sekadarnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki keimanan yang kokoh. Hijrahlah kita, kerana hijrah kita yang paling hampir tadi apa tadi kata? Hijrah kepada kematian. Itulah hijrah paling dekat dengan kita. Anak isteri ditinggalkan, harta ditinggalkan, dunia ditinggalkan. Allahu Akbar. Biarlah kita balik dengan hijrah yang lengkap. Ilmu, amal, iman. Allahu amin. Ya Tuhan kami, selamatkan kami, sejahterakan kami. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atika wa dinika. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada harian mulia ini khatib akan membicarakan khutbah bertajuk Enakmen Jenayah Syariah Undang-Undang yang Mendidik. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang syariah merujuk kepada satu caban perundangan Islam yang berkaitan dengan perlakuan jenayah dan hukuman terhadap kesalahan tertentu. Seperti mana yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh al-jinayah, antara jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat adalah hukuman hudud yang melibatkan kes-kes jenayah seperti zina, mencuri, minum arak, khazaf iaitu tuduhan zina tanpa 4 orang saksi lelaki, murtad dan hirabah iaitu jenayah merapas harta orang lain sama ada menggunakan kekerasan atau ugutan secara individu atau berkumpulan. Selain daripada hukuman hudud, terdapat juga hukuman berbentuk qisas iaitu hukuman balas terhadap jenayah yang melibatkan nyawa dan kecederaan anggota badan.
Dalam kes sekiranya pengampunan diberikan oleh waris mangsa, maka pelaku akan dikenakan diat, iaitu bayaran perpasan yang ditetapkan. Di samping itu dapat juga hukuman takzir, iaitu hukuman yang ditentukan oleh pihak pemerintah terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qisas. Hukuman ini tidak ditetapkan secara khusus oleh nas, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah berdasarkan tahap keseriusan kesalahan dan maslahat umum masyarakat. Hadirin Jumaah yang dimuliakan, di Malaysia undang-undang syariah dilaksanakan dalam bentuk enakmen jenayah syariah. Di peringkat negeri-negeri, enakmen jenayah syariah ini merupakan bentuk hukuman takzir yang digubal oleh pihak berautoriti ulil amri, berpandukan prinsip-prinsip syariah dan masih dalam ruang lingkup bidang kuasa yang dibenarkan oleh perlembagaan persekutuan. Berbeza dengan hudud dan qisas yang mempunyai hak dan bentuk hukuman yang tetap sebagaimana digariskan oleh nasyarat, undang-undang syariah yang diamalkan pada hari ini lebih menumpukan kepada pelaksanaan hukuman takzir. Undang-undang ini bersifat fleksibel dalam menentukan jenis dan kadar hukuman terhadap suatu kesalahan tanpa menyalahi mana-mana prinsip asas syariah. Antara contoh kesalahan takzir yang diperuntukkan dalam enakmen jenayah syariah termasuklah mendakwa diri atau orang lain sebagai nabi, rasul, imam mahdi atau wali, menghina agama Islam atau mencemarkan kesucian agama, minum minuman yang memabukkan, melakukan persetubuhan luar nikah, berkhalwat dan pelbagai lagi kesalahan lain yang berkaitan dengan pelanggaran akhlak dan adab syar'i. Kesemua bentuk kesalahan ini diberikan perhatian dalam undang-undang syariah sebagai langkah pencegahan sosial dan pembinaan masyarakat Islam yang berakhlak dan bermaruah. Maka jelaslah bahawa pelaksanaan undang-undang ini bukanlah bertujuan menghukum semata-mata, tetapi ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab ulil amri dalam menjaga 5 perkara utama yang dituntut syariah, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Moga dengan wujudnya enakmen jenayah syariah ini selari dengan hikmah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia dan membimbing mereka keluar daripada gerapan jahiliah yang penuh dengan kezaliman dan penindasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Artinya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Riwayat Ahmad. Hadirin Jumaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Selangor, pengubalan enakmen jenayah syariah 1995 menjadi bukti nyata komitmen pelaksanaan syariat Islam yang berasaskan 5 prinsip maqasid syariah. Seperti yang telah disebutkan tadi, kelima-lima prinsip ini bukan hanya menjadi tonggak perundangan, malah berperanan sebagai kerangka penting dalam memastikan syariat Islam berfungsi untuk melindungi hak, maruah dan kehormatan insan yang disebut sebagai karamah insaniyah. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam peruntukan enakmen jenayah syariah yang telah digubal. Pertama, dalam usaha menjaga agama Seksyen 8, enakmen ini memperuntukkan hukuman terhadap perbuatan mendakwa diri atau orang lain sebagai nabi, rasul, imam mahdi atau wali. Ini bukan perkara remeh. Ia membuka ruang kepada ajaran sesat, memensorkan akidah umat dan mengelirukan masyarakat. Yang kedua, dalam memelihara kehormatan agama dan maruah umat Islam, Seksyen 10 memperuntukkan tindakan terhadap perbuatan menghina Islam atau mempelekehkan kesuciannya. Perbuatan mencela agama sama ada secara terbuka atau sindiran halus adalah racun yang mampu menggugat keharmonian dan menimbulkan keresahan masyarakat awam. Justru langkah penguatkuasaan ini amat penting bagi mengekang fitnah dan memelihara kesatuan umat. Ketiga, dalam usaha menjaga akal fikiran, Seksyen 18 memperuntukkan larangan terhadap pengambilan arak dan bahan memabukkan. Dan jemaah sekalian, bahan-bahan ini bukan hanya menghilangkan kewarasan individu, bahkan boleh membawa kepada keruntuhan institusi keluarga dan menjadi punca kepada pelbagai jenayah yang menggugat keteraman awam. Keempat, demi memelihara keturunan dan memtabatkan institusi keluarga, Seksyen 25 dan 29 enakmen ini memperuntukkan hukuman terhadap kesalahan zina dan khalwat. Ini gejala sosial semakin membimbangkan. Terdapat peningkatan kes anak tidak sah taraf dan kes melibatkan konflik rumah tangga
Inilah kesan buruk apabila batas pergaulan tidak dijaga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 30 ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk yang membawa kerosakan. Kelima, bagi memelihara harta, Seksyen 17 endaman ini memperuntukkan larangan terhadap perbuatan berjudi. Kita semua sedia maklum, judi bukan sekadar permainan untuk nasib, tetapi satu permainan yang menanam sifat tamat haloba serta mendorong kepada ketagihan dan dalam jenayah. Dalam Islam, harta adalah amanah yang mesti diuruskan dengan penuh tanggungjawab, bukan dijadikan alat untuk memenuhi kehendak nafsu dan keseronokan yang bercanggah dengan syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, pemujaan berhala dan menilik nasi dengan anak panah adalah semuanya perbuatan kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah semua perbuatan itu agar kamu berjaya. Hadirin jemaah yang berbahagia, syariat Islam tidak hanya bicara tentang hudud, kisah dan takzir secara teori, tetapi ia juga diterjemahkan melalui tarbiyah yang berterusan dan disokong dengan pelaksanaan undang-undang yang berkuat kuasa dalam konteks negeri-negeri pada hari ini. Walaupun pelaksanaan hukum hudud dan kisah masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disebabkan kekangan perundangan dan fatwa-fatwa lain yang lebih utama, untuk diberikan perhatian janganlah kita lalai untuk melaksanakan apa yang mampu kita laksanakan. Ada satu kaedah menyebutkan, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh au la yutraku julluh. Apa yang tidak mampu untuk dilakukan kesemuanya, janganlah ditinggalkan kesemuanya, atau sebahagian besar daripadanya yang mampu dilakukan. Justru kewujudan enaman jenayah syariat ini adalah usaha serius daripada institusi agama, khususnya agama Islam Selangor MAIS, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Jabatan Perdakwaan Syariah Selangor bagi memelihara akhlak, akidah, kesejahteraan masyarakat. Ia bukan undang-undang yang membelenggu, tetapi sebenarnya ia undang-undang yang membela dan mendidik. Sebagai orang Islam, kita hendaklah memelihara, menghormati dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh uli amri ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Menakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dan panduan dalam hidup kita. Itu yang pertama, umat Islam hendaklah memahami intipati yang terkandung dalam jenayah syariah sebagai satu usaha pemerkasaan syariat secara berperingkat dalam konteks perundangan negara. Kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa tarbiyah yang berterusan disokong dengan pelaksanaan undang-undang mampu membina umat yang berdisiplin, berakhlak mulia dan terpelihara daripada kerosakan sosial. Ketiga, umat Islam hendaklah berusaha memelihara diri, ahli keluarga dan masyarakat daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah di bumi, maka janganlah hukuman kepada manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu. Dan janganlah pula kamu mengikut hawa nafsu, kerana hal itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang berat pada hari perhitungan disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Surah ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an tashfa anna kurbatana an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين
ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn Marhum Surah Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq wassihata wassalamata mink liwali ahdi Selangor Tuku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amni wa salahim wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwadzafi war ra'iyyati wal bila wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, jadikan kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan maksiat, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Gunakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, persatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tukang soft rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وامتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.